Selamat datang Tuan Putri. Alamak, terkejutnya aku. Aku ingatkan terserempak dengan hantu. Siapakah kamu ini? Hamba Ankian adalah pengurus dayang di Istana Zhongcui. Hari ini kerana ada urusan, tidak dapat menyambut Tuan Putri masuk istana, harap maafkan hamba. Sudahlah, tak perlu minta maaf, perkara kecil saja. Tuan Putri baru sampai. Pasti belum tahu bahawa kawasan utara ini adalah kawasan larangan. Bilik ini telah diarahkan untuk ditutup. Sesiapa pun tidak boleh masuk. Tidak dapat memberi peringatan awal. Memang salah Ankian. Salah apa, aku sudah pun masuk. Kamu cakaplah berapa banyak denda yang perlu dibayar. Di kota larangan, kehilangan wang belum tentu dapat menangkis bala. Terutama hal yang berkaitan dengan bilik ini. Bukan kita orang biasa yang boleh kata selesai terus selesai. Hei, ada orang mati di sini ke? Apa yang besar sangat? Rumah pusaka aku di Weihai. Ada 3 generasi yang meninggal. Sakit macam-macam pun ada, tak apa-apa. Mati tidak wajar. Bagaimana boleh seperti mati dalam usia tua? Pada hari itu Chen Fei berada di... Kamu perempuan jahat ini Pada masa itu dia sangat marah. Dia sangat benci dan terus mengutuk orang yang membunuhnya. Mengikut kata orang yang mengurus mayatnya, mayatnya telah dicungkil matanya dan dipotong lidahnya. Kenapa begitu teruk? Mungkin supaya dia selepas mati tidak dapat melihat, tidak dapat berkata-kata. Kerana itu juga, kemarahannya tidak dapat dilepaskan. Jadi dia terus tinggal di bilik ini. Yuying Tuan Putri. Alamak, ada bayang hitam. Di atas rasuk aku dengan Chen Fei tak ada apa-apa masalah. Lagipun aku tak kenal dia. Patutnya dia tak akan ikut aku. Kamu bangunlah dulu, Bilik ini ditutup. Kerana takut orang masuk akan mendatangkan malapetaka. Memandangkan perkara sudah berlaku. Kalau tak buat apa-apa, bagaimana boleh selamat? Apa yang patut saya lakukan? Awak pasti ada cara, tolong fikirkan untuk saya. Tolong fikirkan untuk saya. Ankian tidak berbakat. Tidak memberikan nasihat yang baik kepada tuan kecil itu tentang pantang larang istana. Tetapi Ankian telah menghabiskan 10 tahun di istana. Orang yang dikenali dan perkara yang diketahui pasti tidak sedikit. Untuk menyelesaikan dendam roh yang teraniaya, pasti ada caranya. Menurut ajaran syaman puak kami yang pelik, selain daripada menari dewa rusa, boleh juga membuat jampi dan azimat untuk menghilangkan dendam. Kerana hantu dan dewa juga manusia sebelum ini. Selagi kita ikhlas dan bersungguh-sungguh, merendah diri dan beriman dalam memberi respon, mereka pasti akan berasa pengampunan. Awak buat saya begini sekarang, nak saya jalan-jalan pula. Saya tahu tuan kecil tidak selesa. Tetapi menurut ajaran syaman puak mancu kami, awak mesti mendalami azimat dan berjalan malam dengan membawa lampu. Baru boleh menghilangkan kekerasan dan mengelakkan bencana. Betul ke boleh berkesan? Lebih baik awak teman saya jalan. Tidak boleh kata orang ikhlas barulah berkesan. Awak mesti berjalan sendiri baru boleh. Jangan risau, awak ikut saja tembok merah itu. Jumpa selekoh pusing, Ankian pergi dulu. Menunggu awak di hujung sana, jalanlah, Bukan hal saya, maafkan saya. Bukan hal saya. Sungguh bukan hal saya. Maaf. Tolong. Ada hantu, ada orang tak? Tolong saya, ada hantu. Tolong, ada hantu. Ada hantu. Tolong. Ada hantu, tolong, Sangga ada hantu tadi, saya dikejar hantu. Sangat menakutkan, percayalah. Nampak Permaisuri Rufe tak sujud. Semoga Permaisuri sejahtera. Hari ini membuat bising dan menjerit di 6 istana. Mengganggu tidur orang itu awaklah. Permaisuri, awak dari istana mana sebenarnya?
tuan awak tak ajar awak adat Istana K? Saya tinggal di Istana Zhongcui. Istana Zhongcui awaklah calon permaisuri kali ini. Nama apa? Balik pada bonda, nama saya Yu Ying. Banyaknya usaha. Di permukaan nampak macam jual bonda. Sebenarnya yang bonda nak lindungi orang lain. Bonda bijaksana. Ankian tak berani nak rancang apa-apa di depan bonda. Sesiapa pun, tapi bonda patut tahu. Kalau hari ini bonda tak marah Yu Ying, nanti dia jatuh ke tangan bonda. Hukuman yang dia dapat lebih besarkan. Nak lindungi seorang dayang tak buat salah. Maksudnya nak lindungi semua hamba di Zhongcui Gong. Tak kena terlibat. Saya faham sangat. Seperti yang bonda cakap, Ankian suka teka hati orang. Hari ini bonda pun boleh teka. Tapi bonda kena dengar baik-baik. Tahu hati tuan bukanlah satu kebolehan. Tapi nak buat tuan tak sedar. Barulah hidup bonda lama. Nasihat bonda Ankian akan ingat selalu. Balik ke kedamaian. Ankian mohon diri. Bonda kalau hari ini orang Zhongcui Gong tak buat kacau, takkan bonda marahkan? Adakah kita nak lepas saja? Ankian dia bijak. Tahu musim gugur dari daun jatuh. Bonda tak suka dia teka hati bonda. Buat dayang fikir seorang hamba biasa. Takut nak marah bonda sampai buat Zhongcui Gong kacau. Itu lain cerita. Hari ini sudah ada orang buat muka buruk pada bonda. Kenapa bonda nak buat lebih? Jangan menangis. Sudah selesai. Saya tak boleh tak menangis. Saya besar sampai sekarang.
Tak pernah orang buat macam ni pada saya. Umur berapa banyak perkara di dunia. Boleh nampak semua, apatah lagi ini istana. Bukan rumah bonda. Kalau ikut saya walaupun di rumah, tak boleh buat sesuka hati. Korang semua tengok saya macam ni. Seronok sangat kan? Seronoklah kita tinggal satu bumbung. Saya takut bonda kena orang lain. Kami rasa patut risau. Kakak jangan gaduh dengan mereka lagi. Siapa yang bising sangat ni? Kau berani pulang, aku nak tanya kau. Apa yang kau cakap pasal hantu syaitan tadi? Semua tu karut belaka. Kau cuma nak tunjuk pandai depan Rufe. Banyak benda boleh buat dalam istana. Tak boleh selesaikan. Kalau kau nak hidup aman, ikut peraturan. Jangan cari pasal lagi. Kau cuma hamba, apa hak kau nak marah aku? Apa hak betul? Kami ni hamba. Kalau ikut pangkat dan kedudukan, kami memang tak boleh banding dengan orang 3 benderamu. Tapi kalau ikut lama dalam istana, kami memang lebih lama. Secara hormatnya, kami tahu masa dan keadaan. Jaga tuan-tuan kami ni tanggungjawab kami. Tapi secara tak hormatnya, kamu semua ni cuma calon permaisuri. Selepas sebulan baru boleh jadi permaisuri sebenar. Barulah betul-betul jadi tuan kami. Kalau tak, aku tak rasa masa depan kamu lebih baik dari kami. Aku ni makcik sini. Tanggungjawab aku buat Tian Lan dan Zilan. Melayan semua orang dengan baik. Apa yang tuan-tuan perlu buat cuma duduk diam. Senang je. Sudah lewat malam. Esok semua kena tunggu ketua bawa masuk istana untuk beri salam pada tuan-tuan. Semua cepat tidur makcik. Kakak baliklah.